Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Tak kiralah tuan-puan tengok pagi ke petang ke malam ke, tapi saya nak ucap selamat pagi juga ke siri seterusnya, episod yang kesekian kalinya podcast Sembang Gegar daripada Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin Dungun, Terengganu. Baik, pada hari ini kita nak sembang mengenai keunikan yang ada di PSMZA, iaitu bersama-sama saya pada hari ini sebelah kanan saya, Insinyur Teknologis Muhammad Rizwan. Ya, saya. Kenalkan diri sikit tuan. Nama panjang sikit ke? Betul saya sebut Insinyur Teknologis Ya, betul. RTS Betul lah. Okay, Jadi saya RTS Muhammad Ridwan, tapi biasalah orang sini dikenali dengan nama Cikgu Ridwan, lebih mesra. Dan sebelah kiri saya adalah saudara Muhammad Hafizi bin Zakaria. Ya, saya. Pelajar diploma kejuruteraan mekanikal automotif semester? Semester 2. Semester 2. Yes. Okey, jadi hari ni kita sebenarnya bersama-sama dua orang kita punya orang kuat kita. Kita sebenarnya nak bincang mengenai teknologi ataupun mengenai apa yang kita panggil sebagai COT automotif. Untuk pengetahuan pendekat semua, di Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin kita ada Center of Technology, dan Center of Technology kita tu berteraskan automotif, dan ketua dia adalah Cikgu Ridwan. Ya. Betul. Betul kan? Nama panjang kita apa? Automotive Technology Center kan? Betul, ATEC. ATEC, Automotive Technology Center. Dan Automotive Technology Center ni kalau ikutkan dah lama. Dan di Malaysia ni, di kebanyakan politeknik, dia ada masing-masing punya automotif punya COT. Kan? Antaranya di Politeknik Sultan Azlan Shah, di Kepala Batas Tak Saya College Community. Betul. Jadi apa beza kita ni dengan orang lain? Okay, so inilah keunikan untuk PSMZA ni. Jadi dia setiap COT tu dia ada keunikan yang masing-masing lah. Kalau macam contoh di PISAS, dia memfokuskan kepada autonomous. So di PSMZA, keunikan kita lah kita fokus kepada untuk general vehicle, automotif, dan of course pada sekarang ni fokus kita menuju kepada untuk kita nak jadikan sebagai pusat racing, pusat rujukan untuk racing lah di Pantai Timur ni. Jadi macam mana tercetus idea nak jadikan pusat racing tu? Sebab adakah di Pantai Timur ni tak ada pusat racing? Okay. Ataupun sebab kita nak ada kelainan daripada orang lain ke macam mana? Ya, betul. Sebab kalau kita lihat sebenarnya khususnya di Terengganu ni lah, sebenarnya peminat-peminat pemotoran ni sebenarnya daripada Terengganu ni sebenarnya sangat hebat lah. Kalau kita lihat, kalau di Gong Badak lah contohnya, setiap minggu, setiap bulan mesti ada event, sama ada motor, kereta di Gong Badak. Jadi sebenarnya saya lihat ni sebenarnya peluang, sebab memandangkan kita pun adalah institusi dan kita pun juga engagement kita dengan sukan permotoran. Jadi saya lihat ni pun satu peluang lah untuk kita masukkan elemen sukan permotoran ni di dalam COT kita. Jadi kalau ikutkan kita ni institusi pendidikan. PSMZA ni institusi pendidikan. Jadi dia tak, orang kata tak bolok ke, kita nak ajar student lagi, kemudian nak berlomba lagi, nak ajar orang berlomba lagi. Ke macam mana tu? Betul, saya setuju. Dia sebenarnya kita bayangkan macam ni lah. Kita membayangkan kalau satu pasukan racing, katakan F1 kan. Jadi siapa yang menggerakkan kereta F1 tu? Adakah manager dia? Adakah driver? Tapi kalau kita fikir balik, sebenarnya di sebalik tu adalah engineer. Yang mana yang dari segi braking sistemnya, dari segi performance dan sebagainya. Jadi sebenarnya latihan ni perlu dipraktikkan daripada peringkat institusi lagi. Jadi pelajar-pelajar kita ni bukan hanya sekat kita fokus kepada teori, tapi kita nak latih mereka berada dalam bidang hands-on secara aktiviti yang sebenar. Jadi racing ni adalah satu latihan selain pada untuk latih confident level dia, tapi dia juga dapat bagi confident pelajar tadi untuk berhadapan dengan dunia yang sebenar lah. Macam ni lah saudara Hafizi kita lah. Saudara Hafizi kita ni adalah pembangun kereta lumba kita. Antara pembangunan. Pembangunan. Dia berapa orang pembangun kereta lumba kita tu? Dia dalam sebelum ni nak hasilkan kereta tu kan. Dalam 7 ke 8 10 orang
student lah. Student lah. Tak masuk pensyarah lah. Termasuk sekali lah. Termasuk pensyarah 10 orang. 10 orang. Pensyarah. Ya saya. Dan untuk pengetahuan pendengar semua, kita tahun lepas kita telah menyertai 2 pertandingan lumba kereta. Satu adalah Formula Student Malaysia, FSM. Okay. Satu lagi adalah FSM ni dia berlumba di Lita Datuk Sago Ya. Ya, betul. Datuk Sago. Dan yang kedua perlumbaan NXGV. Ya. NXGV, boleh terangkan Fizi, NXGV ni apa benda ni? NXGV ni dia mostly focus on kereta-kereta electrical lah. Jadi electrical ni biasanya tak dibina begitu saja. Dia dalam proses belajar sekali. Jadi dalam kereta ni kita boleh buat bentuk kereta ni macam mana. Lepas tu komponen-komponen dalam kereta tu nak buat macam mana. Jadi daripada situ pelajar-pelajar dapat belajar daripada pensyarah jugalah. Komponen apa yang perlukan ada dalam kereta. Macam gitu. Jadi kita menang tak ni? F2 pertandingan ni? Wajib, siapa nak cerita ni? Boleh. Sebenarnya dialah. Kalau sebenarnya untuk pertandingan untuk FSM ni memang kita sebenarnya terkejut juga sebenarnya. Terkejut kerana kehebatan luar biasa daripada tim kita sendiri. Sebenarnya kita pun tidak jangka lah result yang luar biasa. Sampai kita dengan kategori 135cc pun kita mendapat ranking yang baik. EV pun sama. Oh, dia masuk dalam FSM tu kita masuk 2 kategori. Kita masuk 2 kategori. Dia ada 3 lah. Cuma kita masuk 2 kategori iaitu EV dan juga 135cc. Dan alhamdulillah kedua-dua ni kita mendapat tempat yang baik. Yang untuk 135cc tu kita dapat nombor berapa Fizi? Nombor 2. Nombor 2 kan? Dan yang EV? EV nombor 135 nombor 3, EV nombor 2. Ya. Tu keseluruhan tu. Keseluruhan dalam race tu saja. Race, dia ada banyak kategori dia. Jadi maksudnya nombor 2 dan 3 tu masa berlumba. Masa berlumba. Masa yang tercepat lah. Laju juga. Siapa yang nombor 1 tu nak kalahkan tu? Oh, dari mana Poli mana? Saya pun Poli ke you? Daripada KV. Daripada KV. Oh, handal juga KV. Memang dia orang dah bangunkan lama lah. Jauh lah kalau nak banding dengan kita ni jauh. Tapi sebenarnya itu saya kata tadi, daripada sudut untuk pencapaian kita pun terkejut. Sebenarnya boleh sampai ke tahap tu kira luar biasa. Sebab yang lain-lain pun persaingan lain sebenarnya sebelum kita racing tu kita dapat tahu dia orang lebih hebat lagi lah jentera dia orang. Tapi bila racing rupanya chances kita tu sangat hebat lah. Alhamdulillah lah. Tapi dengar-dengar ada kabar-kabar ni masa nak race tu kita tak boleh nak hidup. Kita mana tak boleh nak hidup tu? Tak boleh. Rasanya kereta EV ada problem tu lagi. EV ke? Macam ada EV problem lah. Tak boleh nak start kan. tak boleh start. Tak boleh nak hidup. Tapi akhirnya dapat nombor 3 lah. Nombor 3 nombor 2. Nombor 2. Maknanya laju jugalah. Laju juga. Jadi saudara Fizi ni drive kereta apa masa berlumba tu? Kereta EV ke kereta ICE? Time saya berlumba tu dalam NXGV. NXGV. Okay, satu lagi pertandingan. Kita tadi FSM 2 kategori. Lepas tu pertandingan NXGV. NXGV ni anjuran Pro 2 Betul, anjuran Pro 2. Dia lah Pro 2. Dengan juga Mari lah. Dengan kerjasama Mari. Dengan Mari. Mana dalam NXGV ni dia bagi grant dalam bentuk duit kan untuk kita beli enjin Dapat dalam bentuk duit. Mana untuk kita bangunkan kereta tersebut. Dan Pro 2 banyak. Total yang kita dapat itu kira almost 30,000 lah. Daripada Pro 2 30,000. Tapi dia bagi berperingkat. Dengan situlah kita dapat beli battery pack dia dengan motor dan sebagainya lah. Okay, jadi dalam pertandingan NXGV kita nombor apa? Kita ada nombor skid pad ada nombor 3. Apa dia? Skid pad. Skid pad ni dia skid pad benda. Cuba cerita sikit. Skid pad ni dia nombor 8. Nombor 8. Okey, track nombor 8 macam kita test motosikal masa betul. Sama macam ambil lesen ni kan. 8 gitulah. Okey, 8 tu dipanggil skid pad. Skid pad. Oh, dia time attack juga tu, ikut masa. Time attack juga. Oh, okey. Yang tu kita dapat nombor 3. Time tu saya drive untuk skid pad. Kenapa ada kategori buat nombor 8 tu? Sebab apa sebenarnya? Sebab dia untuk nak test kereta tu, maknanya
stability dia. Sebab kalau kereta yang kalau katakan dia punya suspension, maknanya kalau kita tak buat dengan baik, kereta tu akan jadi oversteer. So kat situ dia nak test track nombor 8 tu, supaya maknanya condition kereta tu dalam keadaan baik. Jadi siapa yang bawa yang terpantas dalam bilangan lap yang berapa itu? 5 lap best 5 7 lap. 7 lap. Tapi dia ambil best 5 ke macam mana? Best 5. Dia akan ambil best 5 untuk dapatkan lap yang terlaju lah untuk 8 tu. Jadi lap yang awak drive tu yang paling laju berapa saat? Berapa saat? Di saat lah ke minit? Pendek je kan? Pendek je. Dia tak ingat Tak ingat. Dalam saya nombor 3 tu lambat 3 saat daripada nombor 2. Lambat 3 saat 3 saat kalau race itu jauh juga tu. Jauh sangat. Jauh. Mungkin kalau mungkin setengah 8 tu. Betul. Dia bukan senang lah sebab bila 8 ni kita nampak macam mudah kan. Tapi dia ambil kira faktor steering. Kalau dia punya adjust tu tak apa cantik, dia punya radius tu akan ambil lajak. Terlanggar lah. Sebab dia ruang tu pun sempit juga. Jadi banyak faktor. Dari segi driver, dari segi kedudukan bateri kan. Jadi sebab tu kalau walaupun ramai tim yang masuk, bukan semua yang dapat complete dengan berjaya dengan baik lah. Ada yang berlanggar. Ada lajak juga, ada sebagainya. Jadi bukan mudah. Kadang-kadang kalau dia ni jadi sliding, tu bukan senang lah. Tapi driver kita ni memang hebat lah. Okay. Saya cuba yang terbaik lah. Okay, selain pada skid tadi, skid pad tadi, lagi kategori yang kita ada nombor lah. Kita cerita yang ada nombor. Kita ada nombor untuk endurance. Endurance Okay. ni macam mana pula ni? Endurance ni kita ada dalam racing tu. Race tu kena habiskan dalam 13 minit atau 30 minit tak silap. Yang paling jauh. Yang paling jauh. Habiskan dalam berapa lap boleh buat tu. Okay. Maksudnya dia bagi masa 13 minit. Dia bagi masa kita boleh pergi berapa kan? jauh. 15 itu. 15 minit. 15 minit. Tapi boleh kita kena siapa yang menang jarak yang paling jauh. Dengan dia tengok masa sekali. Ya. Okay. Jadi dia akan ambil maksudnya dalam masa 15 minit. Berapa jauh boleh pergi? Contohnya selagi dia tak berlanggar lah. Selagi dia tak DNF, selagi tu dia boleh run selama 15 minit. Jadi yang mana yang dapat lap yang terbanyak, dia adalah pemenang. Jadi macam hari tu yang dapat lap terbanyak tu hampir 45 lap. Dalam masa 15 minit. Pendek je. Pendek je. Jadi macam kita pun sebenarnya buat catatan tu bagus. Tapi ada sedikit pelanggaran yang menyebabkan dia punya wiring tu ada masalah sikit, yang menyebabkan short sikit. Jadi tapi still kita mendapat tempat lah. Nombor berapa? Nombor 5. Yang macam mana? Yang tadi yang endurance tadi. Nombor 2. Nombor 2. Nombor 2. Anda. Nombor 1 siapa? Endurance Dari poli mana? Ada yang kereta tepi poli KB sebenarnya. Poli KB kan? Warna orange tu dah cakap. Airportage. Kereta dia pun begitu. Dia punya suspension tu lembut sangat. Jadi nampak dia macam nampak berayun kan. Berayun lah. Kereta tu pun nampak berayun. Tapi nampak stabil tak? Dia nombor 8 dia lepas tak skid pad tadi? Lepas. Dia memang handal lah. Memang handal punya kereta. Okay. Memang antara pencabar yang ulung. Jadi kalau katalah kita nak jadi pusat rujukan lomba otomotif di Pantai Timur, kita kena challenge PKB. Betul. Setuju. Memang kan? Itu kompetitor kita lah, pesaing kita yang terhampir lah. Okay. Lepas tu selain tu apa lagi kategori yang kita ada? Okay, macam tadi yang endurance tadi awak drive juga? Itu driver time tu Lokman Hakim. Lepas tu untuk yang pick up tak silap je. Pick up pick up tu macam mana? Macam drag test. Macam time attack lah, drag test. Jalan lurus je lah. Jalan lurus. Jadi kat situ kita ada cabaran sikit cabaran sikit je. Sebab dia benda ni teknikal lah. Itu saya kata ni proses pembelajaran. Jadi ni pun kita bagi peluang pada pelajar untuk design sebagainya kan. Jadi untuk kita punya ni yalah berbeza dengan yang lain. Macam pesaing kita, dia punya battery pack dia berat, battery pack tu lebih kurang dalam 30 kilo ke 40 kilo. Tapi yang untuk kita punya tim kita, untuk tim Freitag ni, kita menggunakan battery pack 100 kilo. Jadi kat situ ada kita punya berat lah. Berat, disadvantages. Tapi mungkin sebenarnya dari segi endurance, kita boleh pergi lama lah bateri tu. Dia untuk dari segi long distance dia boleh pergi.
Tapi dari segi maknanya time attack, kita ada kurang sikit kat situ. Time attack kita dapat nombor apa? Time attack kita dapat nombor berapa nombor 3 kot. Okey lah. Kira nombor 3. Dengan bateri yang berat kan? Dengan bateri yang berat. Tapi dia masa racing kita boleh tukar bateri pack. Katalah kita ada bateri pack yang ringan, untuk time attack kita tukar yang ringan sikit, boleh tak? Yes. Cuma masa boleh tu memang boleh. Dan ada macam institusi lain memang dia ada spare 3 bateri. Okey. Sebab tu dia boleh beli yang pack yang kecil, 30 kilo kan. So habis dia terus tukar je yang baru. Jadi tak apalah, itu kita belajar proses pembelajaran lah untuk next time. Tapi okey lah, bateri kita 3 kali ganda berat daripada orang lain. Tapi time attack boleh pergi lah. Boleh pergi. Selain tu? Selain itu kita ada 3 saja. 3 kategori saja. 3 kategori yang ada nombor lah. Dia sebenarnya banyak kategori lah. Dia banyak kategori. Dia sebenarnya ada dia 3 kategori saja dia punya tu. Cuma lagi dia ada dari segi presentation. Banyak lagi dia punya part lah. Maknanya ada kategori tu yang bukan racing. Bukan racing. Dia tengok analisis betul. Analisis presentation, video apa semua kan. Lepas tu scrutineering, maknanya untuk checking pastikan ikut spek. Itu semua akan dinilai markah lah. Tapi yang tu kita tak berapa Yang tu kita kena improve lagi. Ada peningkatan lah. Ada peningkatan tapi banyak lagi lah kena. Tapi kita bila time racing tu kita okey je kan? Kita okey. Memang sebenarnya pencabar utama kita ni memang pencabar utama. Dia katakan pencabar utama. Dan diorang tengok kita punya setup kita tu agak cantik. Berbanding yang lain-lain lah. Tu saya tengok tadi sebenarnya kita ada kelebihan. Jadi tinggal lagi kita nak after this kita perlu tingkatkan strategi kita lagi untuk tingkatkan level kereta kita lah. Satu lagi kena ni lah, kita kena ada tim yang kita kata kategori yang bukan perlumbaan lah kan. Bahagian buat report, bahagian presentation tu kena ada tim yang khusus kan. Itu memang setuju lah. Kita kena fokus kat situ lah. Sebab yelah kita bila pertandingan ni kita akan belajar lah strategi-strategi daripada pihak lain. Jadi kalau kita lihat memanglah kita tengok memang kalau daripada universiti contohnya, memang pelajar dia ada advantage sikit dari segi presentation dalam English, dia lebih fluent. Kemudian dari segi dia punya presentation dia lebih teratur lah. Tapi saya rasa betul, seperti yang host bagi tahu tadi, kita perlu libatkan ramai lagi jabatan-jabatan lain. Sebab mungkin tak semesti fokus kepada pelajar otomotif saja. Kita libatkan yang lain sebab mungkin dia boleh menyumbang kepada kepakaran yang tak ada pada pelajar otomotif tadi. Betul, kita kena panggil ni bukan ustazah, kena panggil teacher. Kena bagi teacher kita kan. Kena bagi train nak bagi polish macam ni presentation kan. Sebagainya kan. Menarik tu. Okey, jadi kita sebenarnya ada lagi benda yang kita nak sembang, tapi kita berehat sebentar. Selepas ni kita akan tengok mengenai kategori pertandingan yang satu lagi tu. Tak habis cerita lagi tu. Formula Student Malaysia tu, FSM tu. Kita tak habis cerita lagi. Okey, kita akan sambung selepas ni.